Dah jauh dah ni aku pergi ni. Ada buaya lah. Aku tak ada buaya sih. Weh, tapi kau tengok dalam ni weh. Mengerikan. Betul ke tak ada buaya ni ya? Sini ke? Sini nak masuk mandi? Ni semua buluh ke? Kalau QR boleh. Sebab kalau pakai kad kena RM60 ke atas. Pakai kad, pakai cash. So dah siap-siap lah pergi ATM tadi. Korang wakil dekat sini. Okey. Oh, sikit saya kena pakai. Saya terima nikahnya. Okey. Ya, ada bulu-bulu dah mat semua sini. Ni orang panggil Tadom Hills ke Tadok Benda sini. Ada buluh sana, buluh sini. Oh, ni tempat orang main bola tampar pun ada. Beach volley, gendui, lakeside. Ya, boleh mandi ni. Bang, saya nak mandi bang. Boleh bang. Boleh. Dah jaket bang, boleh mandi. Kalau tak pakai life jacket, Kena pakai juga. Okey bang, tak barang kat sini lah dah. Lagi aman. Ke sekarang ni aku nak pergi mandi dalam ni. Mesti pakai life jacket. Okey. Always wear your safety jacket guys, or else you will drown. If you don't wear safety jacket, you will survive, but not for long. Okay. Aman. Bawah sini, naik sini. Yeay, kelas. Weh, seram je aku nak mandi sini. Ini boleh mandi ke guys? Aku risau ada buaya je dalam ni. Biar betul ni. Takutlah benda-benda ni. So sini pun ada buluh yang kau boleh naik. Kau boleh kayu-kayu. Weh, sana pun ada tempat terjun. Aku nak pergi jauh-jauh sana. Tengok ada apa kat sana. Kat sipul tu. Aku nak terjun dalam ni. Weh, sumpah sejuk weh. Wih, aku terapung weh. Nasib baik ada life jacket tu. Wih, tapi aku risau ada buaya dalam bawah ni. Ada buaya ke tak ada bawah ni Guys, tolong aku guys. Guys, cuba tolong aku guys. Aku tak tahu ni. Aku berenang terbalik kot. Jadi kot terbalik. Sekarang ni misi aku nak berenang sampai sana. Let's go. Oh tadi. Boleh ke kalau aku pergi jauh lagi? Kita cuba. Kita pergi jauh sejauh mungkin. Dah jauh dah ni aku pergi ni. Ada buaya lah. Aku tak ada buaya sih. Weh, tapi kau tengok dalam ni weh. Mengerikan. Betul ke tak ada buaya ni ya? Sikit ni. Aku nak bergaduh dengan buaya. Untuk siapa yang pakai life jacket. Kau memang tak boleh tak pakai life jacket. Kena pakai. Tapi siapa yang pandai berenang tu tahulah macam mana cara dia. Tapi aku dekat tengah-tengah dia ni. Tak ada orang langsung ke? Kau tengok. Mana ada orang? Seorang pun aku tak nampak kat sini. Hello? Tak ada orang langsung weh. Aku kena makan buaya ke lagi? Aku rasa aku kena makan buaya je ke ni. Aku tengah baring ni weh. Panas ni. Kau tahu aku baik kat mana? Dekat tasik ni. Ada buaya pun nak makan aku. Penat lah tunggu buaya. Sana ada gelongsu tinggi weh. Situ ada bot. Situ ada tempat loncat tu. Jadi cuba kau komen